Ini sistem moden lah kita panggil. Okay. Dia macam ni kawan-kawan. Memang belanja dia mahal untuk kita bina. Tak sama macam sistem tradisional. Sistem tradisional dia macam ni kawan-kawan. Kolam tanah. Kalau kita buat seluas macam ni, memanglah kos dia murah. Belanja lebih kurang dalam 400-500 ringgit. Dah jadi kolam tanah ni adalah, dia tak boleh hasilkan ikan yang tinggi. Sistem moden ni, dia punya costing 10 kali ganda lebih mahal daripada kolam tanah. Tetapi kawan-kawan, kita boleh hasilkan ikan 6 kali sampai 10 kali ganda lebih banyak daripada sistem tradisional. Dan tak perlu merosakkan kita punya kawasan. Sebab bila kita korek, lepas tu kita tak boleh buat apa-apa dah, betul tak? Tapi kalau macam ni, kolam moden, mana ada kita korek tanah dah. Jadi tanah kita selamat. Kemudian bila kita buat projek ikan ataupun projek apa-apa yang tak merosakkan tanah,